test lagi tempat yang sama. Mana nak tahu ada keli lagi sekok kan. Keli kayu ni kalau masak gulai kena lama. Kena masak lama. Pasti dia ada keras isi dia. Kalau keli bintik-bintik keli lembut tu, pergi keli lembut kan, yang tu memang sat. Goreng pun sedap. Asal ada ni. Apa nampak tali? Apa nampak? Tali goyang. Tapi aku tak tahu lah ikan apa. Atau lekat ke tak lekat ni. Dah. Nampak. Pusing sikit. Alhamdulillah, dalam sebut dah. Alhamdulillah, dalam nak sebut dah keli. Ada dah keli geng. Dalam sebut dah nampak. Tu namanya rezeki. Minta keli dapat keli. Kalau nak minta ikan nyonyok dapat ikan nyonyok. Tapi bila mendang tak ada ikan nyonyok. Sepat. Dah keli. Yang ni pun saiz boleh tahan. Boleh tahan kat saiz dah. Yang ni kalau kena dia punya duri dia. Aish. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah duri dia. Macam ni. Wish. Malas nak buka ikan keli ni pasal ni. Pasal duri tepi dia ni. Duri tepi dia ni. Dibuka dulu payah buka jalan. Okey dah. Okey. Dia tekan ekor kot. Tadi ekor. Tadi sekok dah dah buat video. Tadi punya besar. Yang ni dah. Menjala sambil buat video ni payah. Nak fokus payah. Poi. Cepat. Cepat. Allah. Cantik ni saya ni. Saya buat perkasar ni cantik . Okey, jom. Kita test lagi. InsyaAllah dah. Ikan banyak.